Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamisa, HR Executive daripada MCTS Sdn Bhd dan juga AG Holidays Sdn Bhd. NLP Program for HR and Leadership. Setiap syarikat memerlukan transform agent ataupun dipanggil individu untuk mengubah dan menjayakan misi syarikat. So, individu tersebut iaitu HR dan leader memerlukan ilmu untuk mengubah dan menjadikan pekerja-pekerja untuk mencapai visi dan misi syarikat. So, syarikat perlu menghantar pekerja menghadiri program-program seperti NLP program supaya dapat menjadi transform agent di dalam syarikat untuk menjayakan misi syarikat. Daripada NLP program ni saya belajar banyak untuk dealing with human being. Okay? So kita kena tahu yang setiap manusia iaitu pekerja itu sendiri dia ada peranan masing-masing di tempatnya. So setiap masalah yang timbul ada penyelesaiannya. So semua pekerja perlu diberikan peluang untuk buktikan mereka berfungsi dengan baik dan transform kepada sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada syarikat. Bagi saya, syarikat menghantar kami sebagai wakil pekerja iaitu HR dan juga leader capai objektif iaitu sebagai transform agent untuk menggerakkan pekerja-pekerja bagi mencapai apa visi dan misi syarikat. So kita perlukan program seperti ini supaya HR dan leader mempunyai ilmu untuk menjadi mekanisme menggerakkan apa yang telah dirancang oleh syarikat, contohnya SOP, prosedur. So kita dapat membentuk komuniti pekerja yang harmoni. Untuk setiap perubahan atau mencapai sesuatu yang lebih baik, kita perlu ada ilmu, kita perlu ada pengetahuan. So untuk ilmu bagi menjadikan pekerja yang lebih baik, setiap peringkat contohnya HR dan leader memerlukan ilmu kepimpinan, ilmu untuk mengawal situasi untuk menjadikan yang lebih baik. So di antaranya NLP program ini sangat membantu bagi HR dan juga leader supaya dapat membentuk mencapai organisasi yang lebih cemerlang. Okay, one word for this NLP program is transform. So we are HR and leader to change, to bring our company to the right way. Saya bagi 5 bintang untuk NLP program.